Hari ni kita nak try nasi kerabu Moknap dekat Pantai Dalam dengan cerita tempat ni viral. Jom. Ramai sangat orang nak sebut Moknap. Sampailah kita orang kena datang try sendiri nasi kerabu dekat sini. Kedai ni dibuka seawal 7.30 pagi sampailah 11.30 malam. Memang ramai customer dah beratur. Bukan je ada nasi kerabu, tapi ada nasi dagang juga. Ayam dan daging tu dibakar fresh. Korang tengoklah tu. Nasi penuh pinggan dengan kerupuk tu pun dah banyak. Macam makan dekat kenduri. Puas hatilah portion tu. Yang aku makan ni ialah nasi kerabu daging bakar. Satu set ni RM13 je korang. Dah tak sabar nak makan nasi kerabu Moknap. Tengoklah tu, daging bakar sangatlah lembut dan masih juicy. Maksudnya diorang bakar tu tak overcook sampai kering pun. Nak makan nasi kerabu kenalah gaul pakai tangan semua bahan-bahan tu. Kalau nak feeling-feeling anak bandar pakai sudu pun boleh. Why not kan? Ayam pula isinya masak elok. Ini love juga ni. Sodok lada. Makan nasi kerabu ni paling penting ialah budu dan isi kelapa tu. Sedapnya. Rasa dia balance. Bermaksud apa? Sedap lah kan? Pedas ada masing-masing sikit. Sedap lah weh. Gaul pula dengan nasi tu. Ya Allah. Nikmat tak terkata. Masing-masing berselera makan.